Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Alhamdulillah hari ni 14 Januari 2026 hari ni sebenarnya hari jadi Yok lah. Dan ini juga merupakan salah satu hadiah lah untuk Yok lah, kerana dapat membuat sedikit review ringkas untuk bas Express Perdana. Sebenarnya kita datang ni untuk buat review Highway Star, dan tiada info pun tentang bas Express Perdana akan keluar pada hari ini 14 hari bulan Januari. Tapi Alhamdulillah kita berkesempatan juga bertemu walaupun seketika. Jom kita buat review laju-laju untuk DFN 3000 Express Perdana. Sekarang kita berada di bahagian bawah, dek bawah. Nampak tu, menggunakan seat yang dibuat oleh Orient. Pemilihan warna oleh Express Perdana iaitu warna merah, hitam dan nampak seperti warna kelabu, dan di setiap tempat duduk tertulis Express Perdana. Nampak selesa kan? So sekarang kita berada di bahagian dek bawah. Tapi yang paling menarik sekali inilah lampu yang ada di bahagian bawah ini yang tertulis Express Perdana. So sekarang kita berada di dek atas. So total semua 45 penumpang untuk bas yang terbaru dalam keluarga Express Perdana ini. So kita pergi tengok apa yang ada dekat kursi yang dibuat oleh Orient ini. Seperti biasalah, akan ada cup holder, akan ada seat belt. So seat belt wajib pakai kalau tak guna seat belt, kalau penguatkuasa ada datang cek, boleh dikenakan compound ataupun sama RM300. So ni USB charger port berada di sini. Okey, sekali lagi daripada belakang susunan seat untuk bahagian atas 1 tambah 2, 2 tambah 1 sama sajalah, dan ada televisyen sebuah, ada CCTV seperti biasa. So kita terus menuju ke hadapan. Okey, sekarang kita tengok mata bertentang mata untuk bas DR series yang dibuat oleh SHL Kosho tadi Ipoh Perak. So bahagian tengah ada panel LED, dan ini dia bahagian muka hadapan untuk bas 2 tingkat ini. Dan sekarang yuk mundur sikit untuk kita tengok wajah keseluruhan bas Express Perdana ini. Bas yang panjangnya 13.5 meter yang menggabungkan warna merah, hitam dan juga warna putih. Menurut info, bas ini menggunakan enjin Scania New Bus Generation K450CD. So ada tulis tu realisasikan destinasi anda. So inilah corak bahagian belakang, dan atas ada tertulis masa sawang lah, www.expressperdana.com.my. So sekarang kita beralih ke bahagian belakang, warna merah, warna sangat garang, tertulis Express Perdana, dan juga Tiara Persona 9. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan kelang kabut tadi Yok pun sampai ngam-ngam je pas nak bergerak tadi sebenarnya, tapi sempatlah kita tahan kejap, dan dapat juga kita buat review serba ringkas. Kita tengok bahagian luaran dan dalaman untuk bas yang terbaru dalam keluarga Express Perdana ini, iaitu DFN 3000. Dan semoga dengan kemunculan bas baru ini dapat merancangkan lagi industri bas di Malaysia dan juga di Pantai Timur. Semoga terus sukses Express Perdana, insya-Allah. Kalau ada rezeki lagi, kalau ada bas baru, insya-Allah kita cuba buat review yang terbaik untuk video review bas seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.